Batasan selain boleh berlaku setiap hari tanpa mengira waktu. Batasan selain boleh berlaku setiap hari tanpa mengira waktu. Tumbuh indah di tepi halaman. Media sosial berkembang kini. Remaja bijak menjadi harapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Yang dihormati barisan hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru yang dihormati, para panel yang berwibawa serta rakan-rakan pelajar yang saya kasihi. Selamat datang ke Forum Remaja pada hari ini. Sebelum memulakan perbincangan kita, saya ingin mengajak hadirin untuk bersama-sama membayangkan satu situasi. Bayangkan anda baru saja membuka telefon untuk melihat satu mesej. Namun, selepas menonton beberapa video, membaca beberapa hantaran dan menatau tanpa henti, anda tersedar bahawa 1 jam telah berlalu. Pernahkah kejadian ini berlaku kepada anda? Jika ya, maka anda tidak berseorangan. Media sosial kini menjadi sebahagian daripada kehidupan harian remaja. Ada yang menggunakannya untuk belajar, berkomunikasi dan mencari maklumat. Namun, tidak kurang juga ada yang menghabiskan masa berjam-jam di alamannya sehingga mengabaikan pelajaran, kesihatan dan hubungan sosial. Justru, persoalan yang menjadi fokus kita pada hari ini ialah remaja dan media sosial. Siapa sebenarnya yang mengawal siapa? Adakah media sosial sekadar alat untuk memudahkan kehidupan kita? Atau sebenarnya kita terlalu bergantung sehingga kita dikawal oleh algoritma dan tren yang sentiasa berubah-ubah? Hadirin sekalian, bagi merungkai persoalan ini, bersama-sama kita pada hari ini dua orang panel yang akan berkongsi pandangan daripada berbagai perspektif yang berbeza. Kata patah Melayu, tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama diberi Nurul Fatihah Nasuha binti Nusaini selaku pengurusi forum kita pada hari ini. Di sebelah kanan saya ialah panel pertama kita.
seorang yang bijak berbicara dan juga sega orangnya, iaitu saudara Amir Asad bin Muhammad Khayyam. Apa khabar saudara? Alhamdulillah, saya sihat. Sedia untuk berforum pada hari ini. Syukur, gembira saya mendengar perkhabaran saudara. Manakala di sebelah kiri saya pula ialah panel kedua kita, iaitu seorang yang anggun jelita, bernas, dalam memberikan pandangan dan juga berkeyakinan. Apa khabar saudari Insyirah? Alhamdulillah, khabar baik saudari. Bagaimana pula dengan saudari Khadijah? Alhamdulillah sihat. Baiklah, tanpa membuang masa, saya ingin bertanya kepada saudari Asad. Saudara Asad, apakah peranan media sosial dalam membantu pendidikan dan juga komunikasi? Dipersilakan. Terima kasih Saudari Fatihah atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Saya berdiri teguh menyokong pendirian bahawa media sosial tidak perlu dikawal secara keterlaluan, kerana platform ini banyak memberi manfaat kepada remaja jika digunakan secara bijak dan bertanggungjawab. Pertama, media sosial membantu pembelajaran dan perkongsian ilmu. Pada era digital ini, pelajar boleh mengakses nota, video pembelajaran, kelas dalam talian serta bahan rujukan hanya melalui telefon pintar. Ramai guru, pensyarah dan pakar pendidikan menggunakan platform seperti YouTube, TikTok dan Instagram untuk berkongsi ilmu secara percuma. Hal ini menjadikan pembelajaran menjadi lebih mudah, pantas dan menarik. Menurut laporan digital 2025 Malaysia, terdapat 34.9 juta pengguna internet di Malaysia, iaitu 97.7% daripada jumlah penduduk negara. Statistik ini membuktikan bahawa media sosial telah menjadi media penting dalam pendidikan moden. Selain itu, media sosial memudahkan komunikasi dan perbincangan tugasan sekolah. Pelajar berbincang dalam kumpulan WhatsApp, Telegram maupun Google Classroom tanpa perlu berjumpa secara fizikal. Perkongsian maklumat menjadi lebih cepat dan berkesan, terutamanya ketika menyiapkan projek berkumpulan atau menghadapi peperiksaan. Itu sahaja perkongsian saya setakat ini. Saya serahkan kembali pembicaraan ini kepada saudari pengurusi. Terima kasih kepada saudara Asad atas pandangan yang sangat jelas dan menarik sebentar tadi. Jadi, seperti mana kita dapat lihat bahawa media sosial memberi impak yang besar dalam membantu proses pembelajaran dan komunikasi. Oleh itu, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada saudari Insyirah. Apakah kesan media sosial terhadap kesihatan mental dan juga keselamatan remaja? Persilakan. Terima kasih kepada saudari pengurusi atas soalan yang diajukan sebentar tadi. Walaupun media sosial memberikan banyak manfaat seperti yang dinyatakan oleh saudara Asad, namun begitu kita tidak boleh menafikan bahawa kesan negatifnya terhadap remaja semakin membimbangkan dari hari ke hari. Menurut laporan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM), isu kesihatan mental dalam kalangan remaja menunjukkan peningkatan yang amat ketara, dan antara faktor utama yang dikenal pasti ialah penggunaan media sosial secara berlebihan. Remaja yang berada terlalu lama di dalam dunia maya akan lebih mudah mengalami tekanan emosi, kebimbangan dan juga rasa rendah diri akibat perbandingan sosial dengan orang lain. Selain itu, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia turut melaporkan peningkatan kes buli cyber, penipuan dalam talian serta penyebaran maklumat palsu yang semakin sukar dikawal. Kes-kes ini bukan sahaja memberi kesan kepada emosi remaja, malah turut menjejaskan keselamatan dan maruah mereka. Oleh itu, media sosial memerlukan kawalan yang sewajarnya bagi melindungi kesihatan mental dan keselamatan remaja daripada berbagai ancaman yang wujud dalam dunia digital ini. Wah, menarik sungguh wijaya yang dikemukakan oleh para panel kita sebentar tadi. Jadi, jelaslah bahawa memberikan berbagai manfaat dalam membantu proses pembelajaran
dan juga memudahkan komunikasi pada era digital ini. Namun begitu, penggunaan media sosial secara tidak terkawal boleh memberikan impak yang negatif terhadap kesihatan mental dan keselamatan remaja. Pak kata orang dulu-dulu, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Oleh itu, remaja perlulah menggunakan media sosial secara bijak dan berhemah agar manfaat yang diperoleh dapat dimaksimumkan. Baiklah hadirin sekalian, setelah kita mendengar perbincangan awal tadi, mari kita melanjutkan perbincangan ini dengan lebih mendalam. Oleh itu, saya ingin bertanya kepada saudara Asad, adakah media sosial mampu mengembangkan kreativiti dan menyebarkan maklumat? Dipersilakan. Terima kasih kepada saudari pengerusi yang datang berbicara. Saya amat bersetuju bahawa media sosial sememangnya membawa pelbagai manfaat kepada remaja. Namun begitu, seperti yang saya katakan sebentar tadi, media sosial hanya dapat diperolehi manfaatnya jika digunakan secara bijak dan bertanggungjawab. Pada hari ini, remaja memanfaatkan media sosial dengan menyelahkan bakat mereka di dalam talian, seperti karya lukisan, karya penulisan, fotografi, masakan dan berbagai kandungan pendidikan yang lain. Malah, terdapat remaja yang telah berjaya memperoleh ribuan pengikut di platform media sosial hasil akibat bakat yang ditelahkan di platform digital tersebut. Selain itu, media sosial juga mampu menyebarkan maklumat secara jelas dan terperinci. Contohnya, maklumat seperti perubatan, pendidikan, teknologi, bahkan perkembangan dunia juga mampu diakses hanya di hujung jari. Pernahkah anda terfikir berapa ramaikah pengguna media sosial di negara kita ini? Menurut data semasa, terdapat 24.1 juta pengguna media sosial di negara kita, bersamaan dengan 70.2% bilangan penduduk negara ini. Data ini jelas menunjukkan bahawa media sosial bukan lagi sekadar media hiburan, namun telah menjadi platform digital yang sangat penting dalam era pendidikan moden. Oleh itu, fokus utama kita bukanlah untuk mengenakan sekatan yang keterlaluan, sebaliknya memantapkan lagi pendidikan digital, literasi digital dan mengenakan sekatan yang sewajarnya agar teknologi ini dapat dimanfaatkan secara optimum oleh golongan remaja. Saya bersetuju dengan pandangan saudara Asad sebentar tadi. Jelaslah bahawa media sosial membantu dalam proses pembelajaran. Saya bersetuju dengan pandangan saudara Asad sebentar tadi. Jelaslah bahawa media sosial membantu banyak memberi manfaat, terutamanya dalam membantu proses pembangunan bakat, kreativiti dan juga penyebaran maklumat. Oleh itu, saya ingin bertanya kepada saudari Insyirah, apa itu kesan digital dan pengaruh algoritma media sosial? Terima kasih kepada saudari pengerusi. Pada pendapat saya, media sosial sememangnya menawarkan pelbagai manfaat kepada masyarakat. Namun begitu, penggunaannya yang tidak terkawal boleh membawa kesan negatif yang serius, khususnya terhadap golongan remaja yang masih berada dalam fasa perkembangan emosi dan pemikiran. Antara isu yang semakin membimbangkan
ialah ketagihan digital dalam kalangan remaja yang menunjukkan bahawa media sosial bukan lagi sekadar media komunikasi, malah turut berpotensi mempengaruhi gaya hidup dan rutin harian seseorang. Menurut laporan UNICEF pada tahun 2023, penggunaan media sosial secara berlebihan boleh mempengaruhi emosi, tingkah laku serta persepsi remaja terhadap diri mereka sendiri. Akibatnya, sebahagian remaja mula membandingkan kehidupan mereka dengan kehidupan orang lain yang dipaparkan di media sosial sehingga menimbulkan tekanan emosi dan juga rasa kurang yakin terhadap diri sendiri. Tambahan pula, algoritma platform media sosial direka untuk menarik perhatian pengguna agar terus berada di dalam talian untuk tempoh yang lebih lama. Situasi ini mengakibatkan sebahagian remaja menjadi terlalu bergantung kepada telefon pintar sehingga mengabaikan tanggungjawab sebagai pelajar serta interaksi sosial secara bersemuka. Sebagai contoh, ramai pakar pendidikan dan kesihatan mental menyatakan bahawa penggunaan media sosial secara berlebihan boleh menjejaskan kesejahteraan emosi dan perkembangan sosial jika tidak dikawal dengan baik. Oleh itu, media sosial tidak seharusnya ditolak sepenuhnya kerana ia membawa pelbagai manfaat kepada masyarakat. Namun demikian, penggunaannya perlu dikawal dan dipantau supaya golongan remaja tidak terjebak dalam ketagihan digital yang boleh menjejaskan masa depan mereka. Sungguh kagum saya mendengar hujah yang dikemukakan oleh saudari Insyirah. Hadirin sekalian, jelaslah bahawa penggunaan media sosial memberi banyak manfaat dan cara penggunaannya yang tersendiri. Media sosial ibarat pisau yang bermata dua. Di satu sisi yang membuka pintu ilmu dan peluang. Namun di satu sisi yang lain yang mampu memerangkap remaja di dunia alamanya yang tidak berpenghujung jika tiada kawalan dan juga bimbingan yang sewajarnya. Sebelum mengakhiri forum ini, saya ingin berkongsi kata-kata daripada Bill Gates yang berbunyi, teknologi hanyalah alat, namun cara kita menggunakannya yang menentukan kesannya. Kata-kata ini mengingatkan kita bahawa penggunaan media sosial boleh membuatkan sesuatu perkara itu menjadi bermanfaat dan memudaratkan bergantung kepada cara kita menggunakannya. Jadi, marilah kita menggunakan media sosial dengan bijak dan berhemah agar kita mampu mencari pengguna yang lebih baik. Oleh itu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudari dan saudara panel kita yang berwibawa atas perkongsian yang sangat menarik sebentar tadi. Oleh itu, saya ingin mengakhiri forum kita pada hari ini dengan serangkap pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.